betapa indahnya seorang insan yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi segala para nabi alaihi wasallam, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Isra wal Mi'raj, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan kemuliaan, kedudukan, darjat yang tinggi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insya-Allah pada 31 Januari 2026 tahun ini insya-Allah akan diadakan satu program besar yang kita semua dijemput untuk meramaikan majlis sempena mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi, dan kita ingin melihat bagaimana umat perlu dididik, dibimbing oleh ulama-ulama. Ulama ini seperti mi'rajul ummah. Jadi insya-Allah pada 31 Januari tahun ini 2026 di Masjid Jami' KL, yang dulunya adalah sebenarnya didirikan oleh Sultan Abdul Samad, iaitu Masjid Jami' Kuala Lumpur, yang didatangi kepada kita para pendakwah seperti mana Al-Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid, pendakwah tersohor Malaysia, dan juga Hibus Samahah, Mufti Wilayah Tuan Ustaz Ahmad Fawaz, dan juga Habib Nail bin Ali bin Tahir bersama dengan kita. Majlis zikir bermula pada maghrib, bermula pada 6 petang sehinggalah malam. Kita ada pengisian zikir Ratibul Atas, dan kemudian kita ada maulid Nabi SAW, membaca sirah baginda Nabi SAW. Mari sama-sama, hayya bina, hayya ma'ana, ta'al ila Masjid Jami' KL pada hari Sabtu. Ingat, 31 Januari 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.